Ini 4 fakta penting berkaitan dengan suratul Fatihah. Yang pertama, ia adalah satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang wajib dibaca di dalam solat dan dia adalah rukun solat. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca suratul Fatihah. Kalau kita tertinggal baca suratul Fatihah dalam solat, maka solat kita tidak sah. Yang kedua, ianya digelari dengan Ummul Kitab, iaitu ibu segala kitab. Kenapa? Sebab keseluruhan isi Al-Quran dihimpunkan dalam 7 ayat ini. Tauhid, doa, pujian, permohonan hidayah dan hari akhirat. Yang ketiga, surah yang pertama yang diturunkan dengan lengkap. Surah ini diturunkan penuh sekaligus sebelum surah-surah panjang yang lain. Dan Allah SWT jadikan ia pembuka segala bacaan dan letak di awal mushaf. Yang keempat, suratul Fatihah ini wajib dibaca dengan betul dan wajib didengar dengan telinga sendiri semasa kita baca di dalam solat. Kalau kita baca dalam hati, solat kita tidak sah. Setiap kali solat, kita ulang Fatihah 17 kali sehari. Tapi janganlah kita ulang tanpa faham makna ayat tersebut. Jom bantu saya share video ni, biar makin ramai sayang Al-Fatihah. Bukan sekadar hafal, tapi faham dan hayati Al-Fatihah. Nak berilmu, ingat Ustaz Kembar hafal.